Selamat tak kek ni? Allah, hai. Bismillah. Okey kot, insyaAllah. Sebab dia kek aiskrim, so kek aiskrim dia keras lah kan. Apa? Hai. Mental je kau. Tu pasal lah bunting. Assalamualaikum. Oh, okey bang. Abang ambil Alright, terima kasih. Bagi QR. Alright, dah bayar ni? Oh, bagi tip. Allah. Saya bagi tip dah. Allah, hai. Susah je bang. Alright, baik. Terima kasih bang Okey. Oh, abang tu kata kek tu untuk anniversary dia. Ya Allah. Ya Allah. Tolonglah kek tu dalam keadaan yang baik. Ya Allah. Allahu Akbar. Tapi kek tu tak ada tergolek-golek ke? Tak ada guys. Manalah tahu benda nak jadi, benda tu dalam box kan. Aku bukannya nampak pun. Harap-harap okey lah kan. Janganlah rosak kek tu.